telco hijau bagi data 1 gig RM15. Tapi slow yang RM10 tadi. Yang hijau laju pula. So mana yang menjadi pilihan hati? So hari ni kita orang khas untuk kepada semua pelajar kampus yang nak bajet dalam prepaid data. Sebab memang sekarang zaman-zaman internet semua di hujung jari, dan korang memang sangat-sangat memerlukan data, internet dan mungkin juga call, tapi jarang selalu guna. Selalu macam student banyak guna orang kata internet kan. So hari ni prepaid data mana yang paling berbaloi dan mana yang sesuai untuk bajet student kat luar sana. So hari ni Iwan ada jawapan, tapi korang kena dengarkan Iwan daripada pukul 8 sampai pukul 11 di My Campus CM, sebab Iwan akan cuba memberikan korang bagi Iwan hari ni Iwan akan share antara telco-telco yang famous juga, supaya korang dapat memberi perbandingan. Kalau mungkin korang sendiri ada orang kata apa yang korang pakai telco sekarang sebenarnya berbaloi, korang boleh share dengan Iwan juga di 03-895-8947. So korang kat luar sana pakai prepaid apa, so korang boleh share dengan Iwan. Alright, so korang boleh dengarkan lagu-lagu yang terhebat di My Campus Radio di aplikasi kami di App Store dan di Play Store. Korang search je My Campus Jarak Radio, ataupun korang boleh dengarkan kami secara online di Facebook ataupun di website kami di www.mycampusradio.com. So data mana yang menjadi pilihan hati? Hanya di My Campus AM. Jom berubah bersama. Itu adalah lagu daripada couple itu Tentang Kita. Alright, so hari ni saya rasa macam biasa menceritakan tentang bajet. So apa yang bajet yang sesuai untuk korang? So hari ni sebenarnya khas untuk orang kata semua pengguna-pengguna dan penggemar-penggemar telefon bimbit yang sekarang dah, student sekarang pun memang dah lagi power daripada kita orang yang bekerja ni. So sekarang selain daripada orang kata student kat luar sana tu, korang nak pakai prepaid mana yang murah? So hari ni Iwan akan share dengan korang, kita buat pembandingan dulu apa yang murah. So nanti korang boleh decide juga apa sendiri, dan Iwan akan call juga kalau kepada orang kata kat luar sana mungkin ada yang nak share dengan Iwan, orang pakai prepaid apa yang murah, korang boleh hubungi Iwan juga di 03-895-8947. Alright, so prepaid mana yang murah? So Iwan akan share dengan korang orang kata perbandingan dulu. Alright, so banyak perkara yang orang kata yang dah berubah sejak R14 syarikat yang memang sangat famous dekat Malaysia ni, orang kata bagi segmen prepaid sejak orang kata tahun lepas pun dan tahun ni juga. Dan yang paling orang kata antaranya yang ada iaitu Expect. Dia memperkenalkan jenama baru dia iaitu Expect Prepaid. Kira-kira orang kata sebulan atau 2 bulan yang lalu. Digi pula melancarkan Live Prepaid pada Ogos tahun lepas, dan Hotlink pula dia memutuskan untuk menawarkan 8 gig internet bulanan percuma untuk Hotlink Fast awal tahun 2017 ni. Dan U-Mobile pula sentiasa mengumumkan tawaran menarik seperti percuma Music Ons, data berpatutan orang kata untuk perantauan dan macam-macam lagi. Jika korang sedang mencari dan orang kata untuk mendapatkan pack prabayar yang baru dari mana-mana syarikat telekomunikasi, kat sini nanti Iwan akan share dengan korang satu perbandingan yang dikemas kini pack prabayar daripada 4 syarikat telekomunikasi utama di Malaysia, iaitu Iwan akan share Xpex, Hotlink Fast, Digi Life dan U-Mobile Power Prepaid. Antaranya apa yang korang boleh nampak kat sini, Iwan akan share daripada sudut harga pula, daripada SIM card. All new Expect ni harga dia RM10. Kalau Hotlink Fast RM10 juga. Digi Life RM12 dan U-Mobile Power Prepaid dia RM8.5 sehari. So far kalau ikut harga SIM card memang U-Mobile paling murah lah. Kemudian kalau kalau jenis kalau kita top up berapa validity dia. Kalau macam RM RM6 korang boleh dapat 7 hari kalau daripada Expect, dan korang akan dapat juga 200 MB dalam masa 7 hari. Kalau macam Hotlink Fast RM RM6 untuk 5 hari saja, dan korang akan dapat 300 MB secara percuma selama 2 hari. Dan Digi Life RM RM8 dah boleh dapat 7 hari dan dapat 300 MB lagi selama 7 hari juga. Dan U-Mobile pula RM5 kalau korang top up, korang akan dapat 10 hari dan 200 MB sama juga. Maknanya korang top up kalau korang top up RM5, korang akan dapat 10 hari dan korang akan dapat 200 MB selama 10 hari juga. So far kalau tengok daripada perbandingan kat sini, nampak kalau validity paling lama memang
memang U-Mobile still orang kata yang terunggul lah, sebab daripada sudut harga dengan sudut orang kata validity masih U-Mobile mengungguli. Kita share, kita apa, kita buat perbandingan dulu, right? So macam free basic internet, selalu macam free basic internet orang bagi 64 kbps je. So far Aspek dia menawarkan 10 gig sebulan. Kalau macam Hotline Fast dia unlimited, dan dia bagi 500 MB untuk social media messaging. Dan Digi Live pula dia dia akan bagi 500 MB sebulan untuk social media messaging juga. Dan U-Mobile Power Prepaid dia bagi 2 gig sebulan. Kalau tengok daripada free basic internet kat sini, apa yang kita boleh nampak memang Celcom masih power juga. So korang pilih yang mana? Kalau macam Iwan, kadang-kadang sebenarnya free basic internet ni agak memerlukan juga sebenarnya. Kalau macam apa, dalam kes kecemasan tiba-tiba internet habis, benda-benda macam ni yang orang kata apa, yang akan selamatkan kita lah. Sekarang Iwan akan bandingkan dia punya free high speed internet pula. Kalau Aspek 10 gig sebulan, dan dia bagi juga Facebook internet. Hotline Fast 8 gig sebulan, tapi dia bagi so far dia akan bagi 4G LTE, tapi hanya hujung minggu saja. Dan kalau macam Digi Live pula, dia bagi 8 gig sebulan, iaitu internet laju dia 4 gig, dan dia bagi untuk streaming sahaja. Dan U-Mobile Power Prepaid dia bagi 1 gig sebulan. Kalau macam free call dan SMS, so far Aspek tak ada free call. Kalau macam Hotline Fast dia ada free call kepada 5 orang kawan. Kalau Digi Live pula dia bagi free call and SMS to 3 buddy. Dan U-Mobile dia bagi free call to semua nombor U-Mobile yang ada. Tapi dia macam Ibu rasa kat sini dia bagi limit juga. Di sini ada kurungan 15 minit sehari. Apa benda tak sure. Yang tu macam hidden ni kita kena tahu juga sebenarnya. Macam call charges pula, kalau Aspek 30 sen seminit, Hotline Fast pun 30 sen seminit, Digi Live pun 30 sen seminit, U-Mobile paling murah 14 sen seminit. Dan SMS rate pula 15 sen per SMS. Kalau Hotlink 1 sen untuk ke friends dia tadi, ke macam friends yang 5 friends tadi, dan 15 sen untuk SMS biasa. Kalau Digi Live 20 sen satu SMS. Kalau U-Mobile 8 sen satu SMS. Lepas ni Iwan akan share pula tentang orang kata free internet. Kalau korang nak tahu, korang kena dengarkan Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama.